Hello guys, hari ni kita akan masak sup ayam yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Mula-mula panaskan periuk, masukkan sedikit minyak. Yang ni untuk tumis bahan-bahan untuk buat sup. Kita ada bawang merah, bawang putih dan juga halia. Bahan-bahan ni saya hiris halus je. Kalau korang nak ketuk kasar pun boleh. Ikut masing-masing punya kerajinan dan kreativiti. Masukkan ke semua halia, bawang putih dan juga bawang merah. Kacau-kacau sehingga naik bau dan biarkan seketika. Kemudian kita akan masukkan 4 sekawan. Masukkan kayu manis, bunga cengkeh. Kemudian boleh masukkan juga lada hitam. Kalau nak masukkan lada hitam sebiji-sebiji macam ni pun boleh. Kalau korang nak ketuk dulu pun boleh. Kemudian masukkan 4 sekawan kita tadilah, buah pelaga. Kemudian masukkan bunga lawang. Okey, dah cukup. Masukkan ke semua bahan-bahan tumis kita ni. Kacau-kacau sehingga naik bau dan juga bahan-bahan ni, bawang, halia, bawang putih ni layu. Bau dia sangat wangi dan juga sangat best. Kemudian bila bawang dah layu, boleh masukkan ayam. Masukkan ayam. Tak kisah nak pakai bahagian apa, tapi kalau buat sup ni pakai bahagian yang bertulang lagi sedap. Kacau-kacau sehingga bau wangi bahan tumis kita tadi bersatu dengan ayam ni. Kacau-kacau sehingga ayam separuh masak macam ni. Kemudian kita akan masukkan air. Masukkan air, bukakan api besar. Masukkan air ni agak-agak sehingga ayam ni tenggelam. Kemudian boleh masukkan sup bunjuk. Sup bunjuk ni saya pakai sup tulang punya lah. Korang nak pakai yang mana, ikut korang punya rasa sedap. Okay. Kemudian tutup, buka api besar. Bila dah mendidih, boleh buka. Kacau-kacau. Korang tengok sup ayam kita dah nak siap. Ayam ni pun dah masak. Kemudian kita boleh masukkan bawang besar 1 biji. Masukkan carrot. Masukkan carrot. Kita nak bagi carrot ni lembut dahulu. Kemudian kacau-kacau. Buka api besar. Tutup sekejap. Biarkan seketika sehingga bawang besar dan carrot ni lembut. Bawang besar biar bawang besar layu. Carrot ni biar carrot lembut. Kacau-kacau seketika. Bau sup sangat sedap, sangat wangi. Sup ayam ni korang nak makan dengan nasi panas pun sedap, makan dengan sambal kicap pun sedap. Kemudian masukkan sedikit garam, sedikit secukup rasa, sedikit ajinomoto dan juga sedikit ajisho black pepper. Kacau-kacau sehingga sebati dan sekata, perencah-perencah seasoning tadi. Kemudian boleh rasa dah sedap ke belum, dah masin ke belum. Kalau korang nak pedas, korang boleh masukkan lada. Last kali barulah saya akan masukkan sayur. Masukkan batang sayur dahulu. Kemudian last kali baru masukkan sayur. Sayur ni sekejap je, kita tak nak sayur ni terlalu layu dan terlalu lembek. Kacau-kacau sekejap je, dalam 1 minit. Sup ayam is done. Sangat sedap dan mudah je nak buat. Korang patut try buat sup ayam, okay? Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.